Soalan seterusnya. Isteri saya baru suci dari haid dan telah mandi wajib. Selepas itu saya pun jima'. Tiba-tiba saya lihat sedikit darah. Apakah saya patut teruskan? Nampak? Baik, kena berhentilah kalau di dalam musim haid. Nah, sebab tu kalau darah berhenti 5 hari, biasa haid 7. Nah, maka kalau 5 berhenti dah boleh mandi sebenarnya dan boleh jima'. Tetapi kalau nampak darah, kena berhenti, kerana kita berkemungkinan besar masih lagi dalam haid. Nah, kena berhenti. Ihtiyatnya tunggu biar habis macam hari-hari biasa 7 hari. Lepas tu cermat sikit. Kalau biasa jenis 7 hari, tiba-tiba bulan ni 5 hari berhenti dah. Pasal gaduh lah. Sebab gaduh. Nah, biar. Dah rugi. Dah kalau mati, ada dah kalau mati sat. Bidadari lawa lagi. Dah kalau mati ada bidadari kan. Nah, takut haid. Kalau istihadah tak apa, takut haid. Nah, bila haid kita terus lagi dosa pula. Tadi tak sengaja.